Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Okay, dalam video ni kali ni saya nak tunjukkan tutorial untuk automation 3 iaitu auto post TikTok only. Okay, maksudnya contoh tuan-tuan dan puan-puan dah ada video yang tuan-tuan dah generate daripada platform lain ataupun tuan-tuan dah generate kat Grok dan tuan-tuan dah ada video yang contoh yang panjang ke sebagainya. Okay, jadi tuan-tuan dah ada video yang panjang, dah ada video yang banyak untuk setiap produk tu. Okay, produk tu perlu scrap dulu lah. Dan kemudian tuan-tuan nak guna auto post TikTok only ni, okay, senang je. Open TikTok post only. So ini adalah produk yang kita dah scrap sebelum ni. Jadi saya pilih satu produk. Okay, contoh saya dah ada video untuk pinkan ni. Saya choose file. Okay, contoh saya tak ada pun produk tu ni. Okay, contoh ni video-video yang saya pernah buat. Okay, menggunakan Grok juga. Okay, contoh saya nak post dua video ni. Okay, untuk produk tersebut saya tekan open. So dia akan select dua file. Okay, so satu produk pinkan ni, dua video, dan tekan add product. Dia akan add dekat bawah ni. Okay, yang dua local video selected. Contoh tuan-tuan nak post terus. Okay, contoh yang ni pun tuan-tuan dah ada dah. Okay, set ni. Set cawan ni pun video dah ada. Dekat tuan dah download dah. Dan kemudian kita choose file. Kita select video tersebut. Contoh video ni. Video tengah sikit. Ni, dua video ni. Kita open. Okay. Dan kemudian kita tekan add product. So dia akan queuekan job ni dekat bawah. So apa kita buat adalah kita tekan start posting. So dia akan buka paparan dan tuan-tuan just biarkan je dia post sendiri. Kalau tuan-tuan tengok nanti dekat sini dia terus create caption tuan-tuan dan puan-puan. Caption ni memang kita dah buat supaya dia jadi caption yang sesuai lah untuk TikTok dengan hashtag dan caption yang ada hook dan sebagainya. Okay, biarkan je dia post semua video yang kita dah set tadi tu. Okay, kita tengok dimasukkan produk dan sebagainya. Okay. Dan dia tekan publish post dan tekan video publish. Okay, saya stop dulu. Okay, contoh tuan-tuan cakap pun laju sangat ni dia post ni. Terus post, saya tak ingat nak beritahu. Tuan-tuan boleh tekan juga turn on interval. Maksudnya, tuan-tuan boleh setkan dalam, contoh kalau kita on kan, kita boleh setkan unique minutes, 8 hingga 15 saat, dia post yang baru. 8 hingga 15 saat, baru dia post konten yang baru. Okay? So, tuan-tuan boleh setkan interval between post tu, maksudnya, post antara post tu dekat sini. Okay? So, fungsi ni pun kita dah masukkan untuk Access Studio, berbandingkan sistem lain tak ada fungsi ni lagi. Okay? So, tuan-tuan boleh tengok kat sini lah. Boleh terus test dekat sini. Okay, so itu saja untuk video kali ini. Terima kasih.